Kau kan kalau adik kalau kau nak pakai macam ni kau yang tengok kan. Kau flip je. Tak payah. Faham tak? Okey. Tak tekan sini. Tekan mana? Oi, kawan. Kawan. Ikut lah. Ini capture. Tu gambar dong. Record dekat RTC tu dah record dah. Sebab dia merah kan? Kursi bangku. Apa? Oh, you gonna change the plane? Isi, orang nak makan rendang tau. Cadang dia. Buang. Tak, buang belah. Beli kopi minum. Tak lah asal aku record hang kan? Bukan sekarang lah. Bukan sekarang kan? Tekan balik. Kau nak makan ke siapa ha? Okay, nak cuba dia gambar. You gonna taste. Oh, liburan semilo. Siap. Allah balik roti aku. So, roti with the kaya. Terbalik. Apa dia bumbu ni? Lantak dia lah. Aku nak makan. Lada putih. Soy sauce lah. Sedap je. Sedap pakai macam ni aku suka. Tak kena kat rumah. Pandai. Boleh kejong ni aku ni roti. Yalah kat sini makan barai. Okey. Mana sambil rendang? Tu ni. Kau dia nak komplain je. Sedap je. Ambil gambar. Tak apa. Tak apa. Mana nak ambil gambar Halo. sebab dia anak aku tu. Nak buat apa? Kita nak ambil gambar. Tak, saya makan je nak gambar. Saya nak buang lagi. Kok manis. Tengok dia muka banyak tu. Masih sedap ke? Dah sedap? Dia muka banyak. Kau garam. Nak kan? Makan apa kan? Mana makan kuih dia? So. Sedap gila. Sedap. Tak sedap? Dah sedap. Like this is. Rendang ni tak sedap. Panak. Rasa lemak boring. Kamu nak tak? Roti bakar? Tak. Salad. Tapi manis boleh. Ini sedap lah. Ini adik buku. Kau tak dia punya sambal ni kan? Manis pedas macam. Kau mak dia buat macam style-style apa tau? Kotang. Sedap. Ada lah. Tangan bawah ni ya. Tak tahu lah macam tu. Tak banyak pun. Tak banyak apa. Campur sekali. Bukan ni. Dan ni juga. Oh ni ayam. Mana kau tahu lagi? Pasal kuah dia weh. Kan? Sedap kan? Sedap ibu. Kau tahu aku pulang-pulang main benda ni. Sikit. Chinese style.